Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kristina Wafa binti Zulkifli dari An-Nahlah TV Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas. Pada 27 Mei 2025 yang lalu, sekolah kami telah mengadakan program pemerkasaan dan apresiasi nilam anjuran unit pusat sumber sekolah dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Terdapat pelbagai aktiviti yang dianjurkan dan mendapat penyertaan murid yang tinggi. Antara aktiviti yang dianjurkan ialah musang berjanggut, jejak maklumat, telefon berkarat dan pelbagai lagi. Ilmu ialah cahaya kehidupan. Tanpa membaca, kita berjalan dalam gelap. Moga program ini menjadi titik mula bagi kita untuk lebih menghargai ilmu dan menjadi buku sebagai teman sepanjang hayat.